Megatrain versi kedua kolaborasi Megamotor dan Rapid KL. Dalam video ni kau akan tengok bagaimana aku menghabiskan 7 jam lebih untuk mengumpul 15 job minimum daripada 21 tempat job bagi mendapatkan Megatrain versi kedua ini. Korang boleh dapatkan stem rally passport ini melalui pembelian Rapid Pas Kota atau Rapid Pas Kembara 3 hari di stesen LRT terpilih. Untuk senarai LRT terpilih, korang boleh rujuk laman sesawang Rapid KL dan rajin-rajinlah membaca. Sebelum korang tanya aku soalan yang sama, 1 TNG sah untuk 1 pas dan sah untuk 1 stem rally passport. Untuk ringkasan, aku parking motor dekat Taman Paramount, bergerak ke Putra Heights, menghabiskan segala job yang boleh didapati dari Kelana Jaya Line, kemudian buat side quest naik monorail dan Seri Petaling Line ke Salak Selatan. Aku dah sediakan map gerak-gerak untuk korang rujuk perjalanan aku. Dan ini video aku dah tebus 4 Megatrain untuk koleksi peribadi. Like, komen dan share, sebarkan seperti fitnah. Ciao, bye.